Adakah Tarung seakan-akan projek High Council? Maklumlah, ada Mirul Aiman, Amir Ahnaf dan juga Eddie Ashraf. Pelakon pun hampir sama, mungkin tidak dan mungkin ya, dan ini adalah review Tarung Unforgiven. Okey, untuk movie Tarung kali ini boleh dikatakan agak orang hype dekat wayang. Jadi, bila ada yang pergi tengok premier hari tu, ada yang agak kecewa dari segi storyline. Sebenarnya, aku dah boleh agak dekat mana bila tengok durasi dia hanya 1 jam 40 minit. Jadi, untuk mengetahui bagaimana olahan dia, so aku pergi tengok sendirilah. Bila aku tengok, aku boleh katakan ya, storyline dia sangat-sangat simple, tapi dia punya, orang kata, message friendship tu sampai. Aku boleh katakan juga, ya, last kali tu memang aku menangis sebab friendship Eddie Ashraf dan juga Mirul Aiman. Boleh dikatakan diorang punya ngam tu memang sampai friendship diorang, sebab diorang ni macam dah anggap adik-beradik. So bila diorang jumpa ni, Eddie memang dia nak balas dendam lah. Dia nak balas dendam terhadap Mirul Aiman disebabkan masa silam diorang dulu. Jadi aku tak nak bagi tahu spoiler sangat, sebab cerita dia macam apa yang korang baca dekat tempat lain, dia straightforward. Dia, korang tengok ni, korang hanya tengok aksi semata-mata dan apa yang cuba disampaikan. Cerita ni aku boleh katakan juga tak sesuai untuk orang yang nak mengharapkan storyline yang agak strong. Dia betul-betul kau tengok ni atas dasar nak tengok aksi pertarungan dalam diorang buat pertandingan perlawanan tarung tu sendiri. Konsep yang macam mana, apa semua, apa konflik dia, itu korang kena tengok sendirilah. Aku boleh kata, ya, untuk movie ni korang boleh support, walaupun movie ni macam seakan-akan aku tengok macam Blood Brother pun ada, Project High Council pun ada. Kenapa dua tu? Blood Brother sama sebab dia adalah organisasi. Kalau korang tengok trailer, dia organisasi marga. Jadi aku tengok tu memang nampak macam ada elemen Blood Brother. Project High Council, seperti yang korang tahulah, Eddie Ashraf pun pernah berlakon Project High Council yang movie. Mirul Aiman dan juga Amir Ahnaf. Jadi 3 pelakon ni memang ada dalam Project High Council, so dia seakan-akan kan. And then Project High Council pun lawan, Brother pun lawan, Tarung ni pun lawan. Cuma aku boleh katakan cerita dia menarik. Cerita dia bagi aku menarik. Sampailah pelakon pun korang tak payah risau, memang grade A lah. Ron Palare, Sharifah Sakinah yang berlakon sebagai kakak saja pun menjadi Ron Palare, Zul Arifin, Azira Syafinas. Jadi power lah. Cerita mungkin pada yang mementingkan storyline,
cerita mungkin simple, tapi aku boleh katakan walaupun cerita simple, tapi impact dia agak besar sebenarnya bila lepas korang tengok. Jadi cuma untuk watak Ikmal Amri aku macam tak puas sebab dia hanya sebagai cameo sahaja, dan juga Sky Iskandar. Kalau ikutkan dua ni pun power juga kalau buat uh, scene action, tapi Ikmal Amri sikit saja dan Sky Iskandar sebagai macam abang je lah, abang kepada Ikmal Amri. Watak dia itu saja. Jadi untuk keseluruhan bagi aku sangat-sangat berbaloi untuk korang layan, walaupun storyline simple tapi korang akan rasa puas lah di hujung. Dan bila di hujung korang akan dapat jawapan kenapa durasi dia 1 jam 40 minit. Ya, di hujung tu korang akan tahu kenapa. Kenapa movie ni hanya 1 jam 40 minit. Di hujung tu jangan risau, korang akan tahu juga. Jadi, pada yang dah tengok, korang rasa berbaloi tak untuk movie yang mungkin korang rasa simple, ataupun kepada peminat AD atau peminat-peminat atas yang lain yang korang nak tengok diorang berlakon, korang rasa puas hati ataupun tak? Bagi aku puas hatilah. Ada elemen perlawanan tu bukan sekadar lawan muatai saja, ada unsur-unsur silat, dan konflik dia pun bagi aku menarik, walaupun daripada masa lampau dia bawa ke masa kini. Cuma itulah, bila terlalu simple ni banyak watak yang tak boleh nak dikembangkan. So aku harap dengan jawapan yang ada di hujung tu nanti yang korang akan tengok, aku harap akan ada perkembangan watak yang lebih baik pada masa akan datang. Jangan lupa komen dekat bawah tengok Korean movie yang akan datang. Bye.